Ini ialah keadaan aktivis sumut daripada pelbagai negara telah pun ditangkap oleh bangsa Sawai. Mereka dihimpunkan di satu tempat dan digelar sebagai penjenayah. תומכי רוצחים, אגב, האוניות שלהם נמצאו קרחנה שלמה. הם לא באו באמת, לא למשט, לא לעזור, אלא הם באו בעד עזה, בעד הטרוריסטים. אלה טרוריסטים. הם תומכי טרור. מה זה פה? הספינה שלהם, המפכ"ל בדיוק מראה לי את זה, יחד עם מפקד מחוז דרום. מחפשים כאן סיוע הומניטרי. יש כאן מטרנה אחד. מה זה? זה סיוע הומניטרי? אני לא רואה פה שום דבר. יש כאן מטרנה אחד, כמו שהמפכ"ל אומר, ונראה כל חינגה אחת גדולה. איזה חינגה יש כאן? לא סיוע ולא הומניטרי. Dengan mengatakan Sumut ni pergi untuk menjadi pembunuh dan aktivis-aktivis Sumut semua digelar sebagai penjenayah. Menteri Ben Gvir ini mengatakan disebabkan mereka ini adalah pembunuh maka kapal mereka pun dipintas. Dia juga mengatakan bahawa peserta-peserta Sumut ni menuju ke Gaza dan sesiapa yang menuju ke Gaza maka mereka adalah penjenayah. Dia juga mengatakan bahawa Global Sumut Flotilla ni bukanlah misi kemanusiaan tapi adalah jenayah. Sahabat semua, Ben Gvir ni dia punya perangai memang haram jadah. Sebabnya dia adalah salah seorang menteri yang mengharamkan azan dekat Palestin dengan dia mengatakan ia mengganggu orang awam. Menteri paling dibenci di dunia, Itamar Ben Gvir, sekali lagi mengeluarkan kenyataan menjengkelkan apabila melarang masjid daripada melaungkan azan. Jika masjid masih berbuat demikian, pembesar suara akan dirampas dan masjid didenda. Dan hari ini sahabat semua, aktivis daripada Malaysia semuanya dah pun ditangkap. Lebih kurang 20 orang lebih mereka telah pun mengeluarkan video. Dan sekarang ni ramai yang komen, ramai yang perli peserta-peserta Sumut ni. Kenapa kena pergi? Kenapa cari masalah? Kan dah mendapat, dah kena tangkap. Kita dikejutkan pagi tadi dengan berita kapal-kapal misi bantuan Gaza ya telah ditahan oleh pihak Israel. Tetapi sebenarnya ini adalah tindakan untuk menaikkan semula, break the silence. Kita bercerita kembali, kita bercakap kembali, kita berbincang kembali mengenai Palestin yang mereka telah pun merana dalam 2 tahun ini. Dan juga ini adalah salah satu kebangkitan daripada umat seluruh dunia. Korang boleh tengok sekarang ni, disebabkan peserta-peserta Sumut ni yang daripada seluruh negara ditangkap oleh bangsa Sawai, maka demonstrasi daripada pelbagai negara pun bangkit menunjukkan bantahan dan sisi gelap bangsa Sawai. Semua untuk pengetahuan korang, Bumi J sekarang ni dah pun jadi padang jarak pada Tengkukur. Rumah hancur, hospital hancur, sekolah semuanya hancur, dibedil oleh bangsa Sawai. Mereka umat Islam di sana lari selamatkan diri ke kamp pelarian, tapi kamp pelarian pun kena juga. Dan juga sekatan makanan keperluan disekat untuk masuk ke Bumi J. Umat manusia di sana kelaparan, kesakitan dan sedikit demi sedikit ramai dah yang syahid. Nak dapat sekilo tepung pun kena berjuang sehingga menggadaikan nyawa. Dan peperangan kekecauan di sana telah berlaku tanpa henti selama beberapa tahun. Sekatan ditutup daripada Mesir, Lubnan dan sebagainya. Daratan ditutup, negara luar bantu daripada udara. Sebagaimana yang kita boleh saksikan tahun-tahun sebelum ini. Sekarang zon udara pun dah pun ditutup. Jadinya satu jalan lagi yang boleh dicuba iaitu bantuan melalui lautan untuk terus ke Bumi J. Maka bermulanya misi ini iaitu dinamakan Global Sumut Flotilla. Sumut bermaksud keteguhan, berdiri teguh mempertahankan hak walau ditekan. Ia dilakukan oleh pelbagai negara. Terdapat 44 negara yang terlibat daripada pelbagai benua, pelbagai agama dan juga pelbagai jenis rupa. Dan daripada Asia Tenggara lahirlah sayap yang dinamakan Sumut Nusantara, di mana Malaysia turut serta menghantar wakil, yang mana pelayanan itu bermula pada akhir Ogos tahun 2025. Kapal-kapal Global Sumut Flotilla ini mula bergerak daripada pelabuhan Barcelona, Spanyol dan Genoa, Itali. Kapal-kapal yang lain bergabung daripada Tunisia dan beberapa pelabuhan di Mediterranean. Misi mereka jelas membawa bantuan kemanusiaan ke Bumi J, menembusi sekatan laut yang selama ini menafikan rakyat Palestin daripada mendapat makanan dan juga ubat-ubatan. Dan daripada Malaysia seramai 34 orang sukarelawan
sukarelawan pada awalnya bersedia untuk berlayar. Namun kerana masalah teknikal, hanya 23 orang sahaja yang benar-benar dapat meneruskan pelayaran ke arah bumi J. Mereka inilah yang kini menjadi perhatian dunia. Sahabat semua, pelayar mereka daripada pelbagai arah. Ada yang bermula pada Spain, ada yang bermula pada Itali dan juga Tunisia. Mereka bergerak secara berasingan dan mula berjumpa bila dah nak dekat kepada zon merah. Misi ini terdiri daripada pelbagai jenis kapal, daripada kapal kecil sehinggalah ke kapal sederhana besar. Mereka dah berlayar hampir sebulan dan pada 1 Oktober tahun 2025 jam 8.58 malam waktu tempatan kalau dekat sana 2 Oktober sekitar 1.30 pagi, kapal flotila dilaporkan telah memasuki kawasan zon merah, kawasan laut yang sudah dijangka penuh risiko. Jadi sahabat semua, bila kapal-kapal ni dah masuk, antaranya kapal bernama Alma, salah satu kapal yang membawa sukarelawan Malaysia, mula menghantar isyarat kecemasan, juga memberi isyarat kecemasan, dan hubungan radio pun terputus. Dan ya, mereka adalah kapal yang telah pun masuk ke zon merah dan dah sangat-sangat dekat dengan bumi J. Hanya beberapa waktu sahaja dah boleh sampai dekat sana untuk menyampaikan bantuan. Sahabat semua, bukti tentang kejadian ini datang daripada pelbagai sumber. Astro Awani melaporkan detik kapal masuk ke zon merah. Cosmo mengesahkan hanya 23 rakyat Malaysia yang berada di atas kapal. Media Indonesia TV One News bangsa ini berkata akan merampas semua kapal yang mereka tangkap dan para sukarelawan tu kena bertanggungjawab atas diri mereka sendiri. Donc là, vous voyez l'interception. You are instructed to change your course. Any further attempts to sail towards Gaza endangers your safety and places you within an active war zone. If you continue on your route and attempt to breach the naval blockade, we will stop your vessel and act to confiscate it through legal proceedings in court. Sahabat semua, apa yang berlaku kepada sukarelawan Malaysia dalam flotila ini bukan sekadar kisah politik tau. Bukan sekadar berita antarabangsa. Sebenarnya ia adalah kisah anak muda kita yang berani, yang rela mengorbankan harta nyawa demi insan yang lain dekat bumi J. Hari ini mereka mungkin ditawan, tetapi ingatlah keberanian mereka telah menyatukan kita semua. Dan untuk tangkapan ini kebiasaannya mereka akan ditahan sekitar 2 ke 3 hari sebelum dibawa ke mahkamah. Tapi kita tidak tahu lagi apa bangsawan itu akan buat kepada rakyat Malaysia dan juga aktivis yang lain. Kita mungkin tidak dapat berada dekat kapal tu, tetapi kita boleh terus menyebarkan cerita mereka, berdoa tanpa putus, juga memberi sokongan kepada semua usaha kemanusiaan. Sahabat semua, bangsawan ini adalah bangsa yang dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bangsa yang merasa mereka lah paling suci. Bangsa lain adalah hina di mata mereka, terutamanya orang Islam. Orang boleh saksikan apa yang berlaku sekarang dekat dunia ni. Bangsa ini perlahan-lahan dibenci oleh seluruh dunia. Dan kalau korang nak tahu kisah lebih mengenai bangsawan ini, korang boleh tengok video ini. Link saya letak dekat deskripsi. Sahabat semua, mari sama-sama kita doakan semoga mereka yang pergi, yang nak memberi bantuan kepada Gaza, diberikan keselamatan dan kebaikan dunia dan akhirat. Meskipun misi ini tidak sampai ke Gaza, tapi sebenarnya ia dah pun mengembalikan misi yang utama, iaitu kita bercerita, kita menaikkan kembali, kita berbincang kembali mengenai yang telah lama diam. Dan untuk pengetahuan sahabat semua, Sumut Flotilla ini telah pun bergerak untuk kali yang ke-37. Tapi kali ini walaupun mereka tidak sampai ke bumi J, tujuan utamanya adalah kita kembali menceritakan, menaikkan kisah cerita mengenai Palestin yang telah lama kita pun diam. Jadi sahabat semua, jika anda rasa video ini penting untuk didengari lebih ramai orang, jangan lupa untuk share, kongsikan video ini, tekan butang like dan juga komen supaya kita terus bersama-sama dalam perjuangan ini. InsyaAllah kita akan ikuti perkembangan seterusnya mengenai pejuang dan juga pemberani anak bangsa kita. Jadi cukup sekali itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.